Dia minum arak, tak terima semayang 40 hari, ada hadis. Soalan dia balik, kena qada tak? Tengok, bagusnya minum arak dan semayang lagi. Dan nampak tak? Tak? Biarlah nampak. Dia sudah bertaubat. Okey, dengar baik-baik. Dalam satu hadis yang dibicarakan oleh ulama-ulama, hadisnya berbunyi, man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Barang siapa pergi kepada tukang nujum, tukang ramal, tidak diterima semayangnya 40 hari. Okey? Ulama-ulama hadis ramai berkumpul mensyarahkan hadis ini. Kemudian kiyah dengan hak mandi minum arak tadi. Okey? Antaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wajib dia teruskan semayang 40 hari tadi. Okey? Bukan qada, wajib semayang dalam waktu. Kalau dia sengaja tak semayang, dosa besar. Dia pergi tu, dosa besar dah. Minum arak, dosa besar. Lepas minum arak, wajib semayang 40 hari. Dan 40 hari semayang dia tadi tidak diterima di akhirat. Maknanya tidak ada pahala. Dan dia tidak lagi disoal di akhirat atas 40 hari tadi. Kerana dia sudah laksanakan atas kewajipan dia atas muka bumi. Faham lagi? Biasa kita semayang ada faedah. Semayang itu memberi kekuatan bagi kita, memberi pahala di akhirat. Hak 40 hari ni kosong, tak dapat. Itu maksud dia. Okey? Dan wajib semayang, tak boleh tinggal. Bukan kena tinggal. Ada orang dia minum arak, 40 hari dah yang semayang. Tak, minum pula kali lagi 40 hari pula. Jeng gitu. Dalam mampu gitu.